Okey, ini wirid lepas solat yang dinisbahkan terus pada Imam Al-Qushashi, Ahmad Al-Qushashi. Dia pun bukan sebarang ulama. Murid dia sendiri ialah mujaddid untuk abad dia. Guru dia macam mana pula? Kalau baca kitab ni nanti, insya-Allah ada sikit saya dah sampai masa saya baca kitab ni, kita akan berkenalan siapa Ahmad Qushashi dan siapakah mujaddid Mullah Ibrahim Al-Qurani. Kata Ustaz Zaidi, orang yang sampai maqam mullah ialah penuntut ilmu yang telah khatam 8 kitab di bawah bimbingan guru, mungkin juga dah diuji apa semua dengan bimbingan guru. 8 kitab mula khatam semua itulah. Adapun selepas 8 kitab, seorang murid tu belajar kitab ke-9 dan khatam semua dan guru memperakui, dia ke tahap maulana. Kitab-kitab apa kitab lah, kitab fiqh apa semua, terutama kitab-kitab hukum agaknya lah, wallahu alam. Mungkin dia termasuk kitab tasawuf. Jadi macam tu. Jadi murid dia sendiri pun ke tahap mula, guru dia lebih hebat. Macam tu lah. Gurunya hebat ni lah yang mengarang wirid lepas solat yang kita baca ni. Ini yang kalau ikut lebih kurang ayat sama lah, ayat daripada Mula Baba dengan Syekh almarhum Syekh Zakaria Wa'am Musa Alif Fatwa Kedah ni lebih kurang sama je dia punya lafaz. Cuma kalau dalam Mula Baba ni dia ada yang asas. Sekejap Oh, meja goyang. Kalau Mula Baba ni dia ada Alhamdulillah lepas bagi salam. Ini adat dibaca lepas salam tiap-tiap sembahyang. Ini Mula Baba lah, ayah pada Tok Gua lah. Kitab kelabaan masa kerana menuntut sentosa ni. Awal-awal lagi dia dah sebut pasal lepas solat ni apa nak baca. Kita baca selepas bagi salam, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi kan tu. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ini baca sekali. Apa dia punya ini dibaca lepas salam tiap-tiap sembahyang fardu 5 waktu sebelum ubah kedudukannya. Mana imam lah, imam baca, ataupun kalau seorang pun kita boleh baca juga sebelum kita berubah kedudukan tu. Dalam keadaan tahiyat ni kita baca alhamdulillah alladzi lam yattakhidh, ni Quran ni. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ni Mula Baba punya version. Tuan Guru Raja Rahman Lubuk Tapah punya version wirid lepas solat. Ini sangat elok dibaca selepas sembahyang subuh dan lepas sembahyang maghrib. Ini dia, astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Baca sebanyak 5 kali. Lepas tu dan juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair. Ni ada dibanyak sikit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini baca 10 kali. Dan hadis pun saya ada baca kat riwayat ni. Jadi janganlah kata direka-reka. Kebanyakan saya tengok beberapa cetakan wirid lepas solat ni semua ambil pada hadis Al-Quran. Apa yang masalah kan? Wirid tu pun lepas sembahyang, nama wirid lepas solat. Tapi lah kalau orang kabut, kadang kita tengok dia lepas tu cabut, angkatlah sangka baik. Mungkin dia nak terberak ke, dia nak terkencing ke, dia ada hal ke, bini dia call nak beranak ke. Kadang masalahnya kita kata Wahabi pula. Kan mungkin orang ada hal yang kita ni. Dan orang pun janganlah bila orang tanya kita je kita mudah sangat mewahabikan orang pun tak bagus juga. Kalau orang tanya orang tak faham. Betul ke Nabi ada buat? Orang tu tanya. Bukan nak bid'ah kan. Kita kalau kita tahu jawab, tak tahu juga tak tahu ke senang. Kan. Lepas tu yang ni start ni wirid lepas solat ni yang Ahmad Qushashi ni start pada, kalau Mula Baba ni start pada astaghfirullahalazim. Lepas tu itulah ayat kursi, Allahumma antas salam. Lepas tu Al-Fatihah. Ni mesti Mula Baba. Lepas tu wa ilahukum bi kuncan Syekh Zakaria juga lah. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa sampai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ayat kursi. Lepas tu baca sampai amanah rasul. Ini ada sambungan pula. Amanah rasul bima unzila ilahi. Lepas tu
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mana dia tak baca lillahi ma fis sama, terus pada amanah rasul. Ini version mula baba wirid lepas solat. Tapi dia nisbahkan pada amat kusyashi. Itu penting tu. Lepas tu la yukallifullahu nafsan ni bukan mengunjung surah Baqarah. Lepas tu kan dia kata lepas baik baca lepas maghrib dan lepas subuh. Kan. Lepas tu baca syahidallah pula. Syahidallah kan surah Ali Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim inna dina indallahi al-islam qul lahumma kan. Ini surah Ali Imran. Ni. Lepas tu sampai itulah tulujul laila fin nahar wa tulujul nahar sampai kepada wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ni Quran. Apa yang nak marah lepas wirid lepas solat? Kan hadis ada, Quran ada, apa yang Nabi tak buat? Ambilan ni benda-benda yang baik-baik. Okey, lepas tu dalam ni dia baca qul huwallahu ahad surah Ikhlas, lepas tu qul a'udzu birabbil falaq surah Al-Falaq, lepas tu qul a'udzu birabbin nas surah An-Nas. Ni pertama kali saya baca ni hurai. Ni. Lepas tu kemudian baca lagi sekali surah Al-Fatihah. Mungkin ini juga amalan penduduk penuntut ilmu di Pondok Lubuk Tapas lah. Pengasas dia punya kitab ni. Mesti dia orang amalan juga. Lepas tu ada lafaz subhanallahi ya'lamu. Subhanaman la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatah ilahi ya rabbi qul ramai ilahana ya rabbana subhanallah. Macam biasa subhanallah. Lepas tu 33 kali. Kemudian engkau baca pada akhirnya subhanallah bihamdihi. Lepas tu alhamdulillah 33 kali dan engkau baca pada akhirnya alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Lepas tu baca Allahu Akbar 33 kali dan engkau baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Sini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu sambung wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la kan lebih kurang sama je macam ni. Macam Syekh Zakaria, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim kullama. Kan sama. Selawat Imam Syafi'i. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Wassallim wa radallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah. Baca 3 kali. Ya Latif sama je. Sama dua ni. Ya Latifu ya Kafi ya Hafiz ya Syafi. Ya Latifu ya Kafi ya Hafiz ya Syafi. Ya Latifu ya Wafi ya Karimu antallah. Baca 10 kali la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baca 10 kali. Sampai 10 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh sambunglah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Lepas tu wabiha nub'atsu insyaallah minal aminin birahmatillah wa karamih. Sama je. Jadi maknanya amalan ni tak ada apa lain nak risau pun. Terjemahan tadi pun saya dah baca tadi. Atas kalimah Allah la ilaha illallah kita hidup, kalimah yang benar, di atasnya kita hidup dan ke atasnya kita akan mati. Mana masa hidup kita diazankan ada lafaz kalimah la ilaha illallah, masa nak mati ditalkinkan, diingatkan untuk baca la ilaha illallah sebab Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya, akhir kata-katanya la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Wa biha nub'atsu, dan dengan kalimah la ilaha illallah ni kami akan dibangkitkan insya-Allah taala minal aminin, dan keadaan aman. Bi rahmatillah wa karami, dengan rahmat Allah dan kemuliaannya. Apalah yang marah penuh dengan wirid lepas solat ni. Cantik. Ayatnya pun cantik. Ada terjemahan lagi. Tak terjemahan lagi. Yang ni tak ada terjemahan lah. Ni teks saja. Nak lebih aman baca ni. Cuma ni tulisan Jawi lah pula. Jadi itu zikir. Ini zikir hasanat. Zikir darajat tu tadi lah.